Hei korang rasa kau memang fan tegar sukan Malaysia? Kalau kau boleh jawab 10 soalan trivia legenda sukan ni, tahniah, kau layak jadi komentator stadium. Tapi kalau dapat bawah 5, mesti kau ni jenis tengok sukan waktu final je. Jom, mari kita mulai dengan soalan pertama. Siapakah pemain badminton pertama Malaysia yang menjadi nombor 1 dunia? Lee Chong Wei. Pasukan bola sepak Malaysia pernah memenangi pingat emas Sukan Asia pada tahun apakah? 1974. Siapakah perenang Malaysia yang dijuluki ikan todak? Nurul Huda Abdullah. Dalam sukan apa Datuk Nicole David terkenal? Squashi. Siapakah atlet olahraga Malaysia yang memenangi emas Sukan Commonwealth 2018? Muhammad Ziad Zulkifli. Pasukan hoki Malaysia terakhir meraih pingat Olimpik pada tahun apakah? 1972. Siapakah jurulatih legenda badminton yang melatih Lee Chong Wei? Miss Bun Sidet. Negara mana yang mengalahkan Malaysia dalam final Piala Thomas 1992? Indonesia. Siapakah pemain squash wanita Malaysia pertama yang mencapai nombor 1 dunia selepas Nicole David? Siva Sangari Subramaniam. Soalan last, pasukan bola keranjang Malaysia terakhir memenangi emas SE Games pada tahun 2017. Tamatan. Jadi berapa markah kau dapat? Kalau 9 ke atas, komen aku pawang sukan. Tapi kalau kurang, jangan malu, latih lagi, nanti boleh jadi legend juga. Sahabat kalian, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi.